Hey, what's good? Kimi here. Apa vibe for today? Vibe for today, hari ni kau akan buat hampa semua pergi beriadah. Dekat mana? Nyata macam biasa. Kau akan buat hampa semua sekali. Hari ni aku seorang, tak ditemani bini aku. Let's enjoy. Let's jom. Benda penting sebelum kita piran, ada kasut. Betul dah. Kasut bini aku tak ada. Dia dah bawa pergi tempat kerja dia siap-siap. Maknanya dia standby. Dia sempat, dia join. Jam tepat menunjukkan pukul 5.59, almost pukul 6. On the way guys. So sekarang kita on the way nak ke lokasi sebenar. Sekarang ni kita dah sampai tempat yang aku kata. Mungkin hampa rasa macam tempat ni biasa je, tapi hampa silap. Saya aku bawa hampa pergi tempat yang betul dia. First and foremost, sebelum nak berlari, yang paling penting warm up. Warm up tu penting guys. Benda yang paling wajib hampa kena buat sebelum hampa run. Tidak habis kira hampa tertolos. Sekarang pun dah pukul 6.30, 6.33. Ikutkan dah lewat ni. Vibe for today nak buat 5k tempo run, tapi kita tengok macam mana keadaan, ataupun easy run je. Kalau tengok kasut 5k tempo run, let's jump. Runner-runner Garmin nampak mesti alami situasi macam aku. Tak apa, relax, santai. Okay, jom. Bismillah. Anak hantu semua. Here we go. What's good? Anak-anak hantu. Kau rasa tempat-tempat ni semua hampa mesti tak tahu ya. Tak sampai 1k pun lagi. Tengok hari ni macam mana pergi dah. InsyaAllah. Slow-slow. Rana kita 1 km 442. Lama tak kena lepas raya. Temporan. Dan ni kita dah slow masuk hidden gem. Aku rasa first KM tu aku terlebih tekan. Sepatutnya kena chill 2k ni kita santai balik, recover yang first K. Let's go. KM kedua 454. Aku rasa KM yang pertama tadi aku tekan sikit. Penat kok. Let's go. So sekarang ni aku nak bawa review satu tempat mana anak-anak hantu. Ni tempat dah. Kalau kata hampa nak set 1 kilo lah. Lawak. Video ni aku seru pada anak-anak hantu. Kenapa ada berang bernadikan jentera anda. Mai, kita set 1 kilo. Let's go. Kita apa ni geng? Lawa. Cuci mata jap. Hai. Kilo keempat 454. Last lap. Let's go.
Alhamdulillah. Was good. We are back. So today 5 km pace 456. Not bad. By the way, hampa tengok angka ni still strong. Hampa semua mai join. Okay. Okay, ready. Let's go. Just finish aku punya 5k. First selepas bulan puasa. Puasa hari tu aku cuma jog light-light. But still Alhamdulillah. Lalunya lepas aku lari waktu-waktu macam ni, apa yang aku buat, saat aku buat hampa next activity. Let's go. Kan anak-anak hantu semua. Kalau ikutkan ni semua full. Ambil angin 2-3 minit dulu. Hampa semua mesti nak tahu apa aktiviti aku selalunya lepas aku lari. Okay guys, kita tukar angle. Kita nak main benda yang terlarang, takut kena batu kat kereta. Selalunya aku buat bawah pondok tu. Tapi hari ni aku nak ambil bike lain sikit sebab hari ni tak apa ada orang. Lepas aku running, skipping guys. Skipping dalam 4-5 minit untuk endurance. Let's go. Was good. Runner Taman Belia. Jam pun dah pukul 7 suku. Kita pun boleh slow gerak. Jom. Let's go. Dia tahu apa ronda serang Taman Belia. Buat apa yang rindu Taman Belia tu, Taman Botanika, run ke area sini pun boleh. Bang. Hai. Semua steady je. Tadi aku ada nampak mereka buat something kan. Tak aku buat apa. Mereka tengah halau. Kau nampak? Tengah. Ni tu tamu renja tak tahu nampak ke tak dalam kamera ni. Pinai pun dah nak malam. Semua dah nak balik kerja. Ada abang-abang skater kat sini. Let's go, keep me back. Provide for today mungkin habis takat ni je. Kena tunggu untuk next content yang lagi menarik aku akan sajikan. Terima kasih kerana menonton video ini. Keep me out. See ya.